Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat datang saya ucapkan kepada pelajar baru sesi 1 2026-2027. So hari ini adalah kata taklimat daripada Unit Sukan Pusat Asasi UiTM. So sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Kuzaimi bin Azuddin, Pegawai Belia dan Sukan di Pusat Asasi. So daripada hari ini kita akan, macam saya akan buat satu taklimat berkenaan dengan unit sukan dari segi operasi, perkhidmatan yang kami sediakanlah untuk semua pelajar-pelajar baru. Okey, saya mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan unit sukan. So unit sukan Pusat Asasi dia punya pejabatnya di aras 1 di bahagian high awal pelajar Pusat Asasi. So kalau semua pelajar boleh berurusan di pejabat unit sukan lah di bangunan pentadbiran. Kemudian kita ada store unit sukan. So itu untuk dalam kata peminjaman peralatan sukan. Kemudian kedudukannya bersebelahan di pejabat polis bantuan Pusat Asasi lah. So saya rasa semua pelajar akan didedahkan kata persekitaran kampus lah. So boleh tengok dekat kami bersebelahan sahaja di pejabat polis bantuan lah. Kemudian unit sukan Pusat Asasi ni kita ada 3 orang staff. Terdiri daripada saya, pegawai sukan Belia Sukan. Kemudian kita ada seorang lagi pegawai Belia Sukan dan juga pembantu Belia dan Sukan kanan. Kemudian kami ni berperanan sebagai mengurus, menyelaras serta membangun aktiviti dan program-program sukan lah secara serta edukasi dalam kampus ni lah untuk pelajar dan juga staf Pusat Asasi. Okey, kemudian berikut adalah kata tata organisasi unit sukan lah Pusat Asasi. So kami bernaung di bawah pengarah Pusat Asasi iaitu Yang Berusia Profesor Dr. Haji Zulkhairi Haji Amum. Kemudian timbalan pengarah HCP kami iaitu berusia Dr. Nur Rashidah binti Muhammad So. Dan kemudian saya selaku pegawai sukan Encik Muhammad Kuzaimi bin Azuddin. Kemudian ini adalah staf saya iaitu pegawai Belia Sukan Encik Muhammad Fahmi bin Muhammad Nizam dan dibantu bersama iaitu pembantu Belia Sukan saya iaitu Encik Muhammad Afdal Afandi bin Zahidin. So saya nak bagi orang kata penerangan sikit berkenaan dengan background kami. So kami ni ada kepakaran masing-masing. So saya ni di bawah Pusat Asasi ni background sukan saya ada bowling padang. Kemudian dalam masa sama saya mengurus kata pasukan e-sport UiTM sendirilah. Okay. Kemudian Cik Fahmi kepakaran dia adalah taekwondo. So dia merupakan kata pengurus pasukan untuk pasukan universiti lah. So kalau kata semua pelajar ada di kalangan pelajar-pelajar asasi ni yang mahir ataupun yang berminat nak bersukan ataupun nak mencuburi atau sukan-sukan yang selain pada sukan-sukan yang saya sebut ni pun boleh, tak ada masalah, datang ke unit sukan lah. Kemudian Cik Afdal ni kepakaran dia adalah sepak takraw lah. Dia merupakan jurulatih untuk pasukan UiTM. Okay. Kemudian saya teruskan dengan fungsi unit sukan Pusat Asasi. Satu ialah unit sukan ni sebagai penggerak dan menyelaras aktiviti sukan lah. So apa-apa aktiviti berkenaan dengan pelajar dan juga staf boleh di bawah fungsi unit sukan lah. Mungkin di kalangan pelajar-pelajar Pusat Asasi ni yang kata
nak buat satu program sukan, nak buat JV ataupun collab dengan unit sukan, boleh rujuk kepada unit sukan lah. So kita akan bagi advice berkenaan dengan prosedur-prosedur penganjuran ataupun nak menyertai satu-satu kejohanan pun boleh juga. Kena datang hadir ke unit sukan lah. Kemudian kami juga bertanggungjawab mengurus, mengawal dan menyelenggara kemudahan ataupun alatan sukan. So dekat pusat asasi ni, di bawah unit sukan, kami juga menyela kemudahan-kemudahan sukan lah berkenaan dengan sekiranya pelajar-pelajar ingin beriadah. So kena kata melalui unit sukan untuk buat tempahan dahululah. Kita ada satu sistem tempahan iaitu BSU. Nanti saya akan sharekan dia punya link. Kemudian semua pelajar boleh lihat dan boleh buat tempahan di situ berkenaan dengan kemudahan sukan dan juga alatan sukan. Okey, seterusnya kami merancang dan melaksanakan kegiatan sukan pusat asasi. Macam saya maklum tadi, kami di unit sukan dah merancang setiap aktiviti, setiap untuk setahun kita dah merancang berkenaan dengan aktiviti-aktiviti pelajar pusat asasi ni. So dalam masa sama kita akan ada program-program futsal, program-program ladies night, semua untuk para pelajar sekali lah, untuk bergiat aktif dalam pusat asasi lah. Okay. Kemudian dalam masa yang sama kita ingin melahirkan pelajar yang sihat dan cergas lah. Kita nak mewujudkan dan mengekalkan kecergasan fizikal pelajar. Kemudian dalam masa yang sama membentuk sasiah dan personality yang mantap. Kita nak melahirkan pelajar-pelajar yang aktif dan sihat lah. Selain kita fokus dalam pembelajaran, so aktiviti sukan ni kita harapkan dapat sambutan daripada semua pelajar-pelajar untuk bersama-sama kata kekal aktif di kampus ni. Kemudian kami juga menyediakan khidmat pinjaman peralatan kepada semua staf dan pelajar lah. Komitmen kami ialah untuk menyokong pembangunan sukan dan kecergasan demi melahirkan pelajar yang holistik dan berdaya saing lah. Saya rasa di kalangan pelajar-pelajar asasi ni mungkin background dia ramai yang aktif bersukan di sekolah sebelum ni. So bila dia dah sambung pelajaran di pusat asasi ni, so kita tak nak dia terhenti. Dia boleh teruskan. Untuk kekal aktif bersukan di sini. So dia boleh dalam masa sama dia boleh mewakili UiTM ke kejohanan-kejohanan yang pelajar inginkan lah. Okey. Okay, saya teruskan. Kemudian ini adalah visi, misi dan objektif unit sukan lah. So vision kami adalah memudayakan sukan untuk melahirkan graduan yang cergas, cerdas, cemerlang dan berdaya saing di peringkat global. Ini adalah kata visi untuk melahirkan graduan yang cerdas lah, selari dengan apa program-program yang kami laksanakan lah. Ada sejajar dengan vision yang unit sukan ni lah. Kemudian misi kami menjadi sebuah organisasi sukan yang cemerlang dalam pembangunan dan perkhidmatan sukan lah. Kami ni bukan menyediakan aktiviti pelajar sahaja, kami juga untuk dalam perkhidmatan kami dalam menyediakan kemudahan-kemudahan sukan ataupun peralatan-peralatan sukan yang sesuai dan yang terbaik lah untuk anda semua. Okay, jangan jadikan satu alasan untuk kita tidak kekal aktif. So kita cuba menyediakan satu perkhidmatan yang terbaik lah untuk anda semua. Kemudian objektif unit sukan menggalakkan masyarakat kampus bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan riadah. Kalau kamu tak aktif, mungkin kamu tak mahir bersukan, kan, awak boleh riadah di sekitar kampus, boleh buat brisk walk. So petang-petang boleh yang kata boleh berjalan pusing keliling kampus. Kita ada insya-Allah akan datang, kita akan ada outdoor gym
Kemudian kita ada sekitar tasik tu boleh buat brisk walk di sekitar tasik. Dapat 30 minit beredar pun okey dah. Setiap hari cuba amalkan. Kemudian dalam sesama kita nak merapatkan silaturahim sesama masyarakat UiTM dan masyarakat luar kampus. Ini salah satu orang kata kita nak dapatkan kita nak dapatkan kita punya silaturahim dengan masyarakat UiTM di luar kampus. Kerana sebelum ni kita ada pernah buat program larian sebelum ni yang melibatkan betul masyarakat di sekitar kampus ni lah. So kita buat larian, kita terbuka kepada semua dan kita akan libatkan semua masyarakat yang ada di sini, komuniti di sini dan juga anggota-anggota orang kata menjaga keselamatan kita, sebab supayanya kita ni nak memperkenalkan lah kita ni dengan masyarakat, kita kena bersamalah. Okey. Kemudian menyediakan prasarana yang kondusif dan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. Of course kita sebagai unit sukan ni kita cuba menyediakan kemudahan-kemudahan yang baik dan selamat untuk para pelajar. Dan masa sama kita akan cuba perbaikilah kemudahan-kemudahan yang lama ataupun rosak, kita akan cuba perbaiki untuk keselesaan semua pelajar. Supaya alhamdulillah lah kemudahan-kemudahan yang ada di sini semuanya selamat digunakan. Kemudian meningkatkan imej UiTM melalui pencapaian sukan dan sebagai pusat kecemerlangan Bumi Putera lah. Sama kita bila anda semua aktif kemudian berjaya di peringkat sukan yang anda ceburi. Sebelum ni contohlah, sebagai contoh tahun 2026 sebelum ni kita dah menjadi juara sukan asasi Malaysia. Sukan ni antara sukan yang peringkat kebangsaan yang melibatkan semua asasi satu Malaysia, IPTA satu Malaysia, dan kita menjadi juahan. Dalam masa yang sama, inilah salah satu orang kata dia dapat meningkatkan imej UiTM dalam pencapaian sukan untuk UiTM. Okey, seterusnya kalau semua pelajar boleh lihat kat sini, ini adalah kata layout untuk kemudahan-kemudahan sukan lah yang ada di kampus. So kita ada gelanggang bola jaring dekat Kulis Dahlia, kemudian kita ada gelanggang badminton outdoor sama juga di Kulis Dahlia. Kemudian kita ada juga gelanggang bola tampar di Kulis Dahlia. Kemudian di hadapan pintu masuk tu kita akan nanti para pelajar akan nampak gelanggang futsal yang baru di resurface. Kemudian di sebelah gelanggang futsal tu adalah gelanggang tenis. Okey. Kemudian kita menghala ke belakang sikit, kita ada padang bola sepak. Kemudian insyaAllah kita akan ada satu outdoor gym betul-betul belakang padang bola sepak tu nanti. Kemudian kita ada gelanggang futsal. Ni bagi siswa lah di Kolej Tualang. Kemudian gelanggang bola tampar dan juga gelanggang bola keranjang. So ikutkan kemudahan-kemudahan sukan ni dah dibahagikan mengikut jelah siswa dan siswi. So tidak, saya mohon untuk pelajar-pelajar tidak berebut lah. Sebelum nak menggunakan kemudahan-kemudahan sukan yang ada ni, kita kena buat satu permohonan dulu melalui sistem. So daripada sistem tu kita akan dapat detect. So tiada pertindihan dan sebagainya. Pelajar yang mohon tu dia akan mohon ikut tarikh dan masa yang ditetapkan, dan pemohon-pemohon yang baru dia tak akan nampak waktu yang dah dimohon tu lah. So dekat sistem akan paparkan tarikh ataupun masa yang free lah, yang tiada penggunaan. Okey, ini adalah waktu operasi unit sukan.
Kita ada dua, satu di pejabat, waktu pejabat dan juga waktu store unit sukan lah. Okay, waktu pejabat Isnin sampai Jumaat 8 pagi hingga 5 petang. Kita mengikut waktu pejabat lah. Saya rasa yang ni sama, kita selaraskan dengan waktu-waktu operasi pejabat lah. Kemudian yang ni store sukan, iaitu yang ni untuk berurusan berkenaan dengan pinjaman peralatan sukan dan juga basikal. Okey, nanti saya terangkan berkenaan dengan basikal lah. Ni saya rasa anda semua kena dengar sampai habis. Okey. Untuk pinjaman peralatan sukan, boleh berurusan Isnin sampai Jumaat. So kita akan berurusan mula pada jam 2.30 petang hingga 4.30 petang lah. Okey, nanti sama juga macam saya maklum tadi, berurusan di store sukan lah di sebelah pejabat polis bantuan. Okey, ni dah mula kepada tempahan dan sebagainya. So yang ni first segala info berkenaan dengan aktiviti sukan, macam mana nak dapatkan manual ataupun cara nak buat tempahan. So yang ni kita ada sediakan link Google Site ni. So nanti para pelajar boleh klik link yang diberikan. So boleh dapatkan info-info yang terkini lah berkenaan dengan program-program unit sukan ataupun cara nak buat tempahan lah. Semua informasi berkenaan dengan unit sukan boleh dapat di website unit sukan ni lah. Okey, saya nak sentuh berkenaan dengan tempahan. Tempahan gelanggang sukan waktu kemudahan sukan iaitu jam 7 pagi hingga 7 malam setiap hari. Manakala 8.30 malam hingga 10.30 malam kecuali Isnin dan Ahad, iaitu kemudahan yang dibenarkan beroperasi pada waktu malam iaitu kemudahan yang menggunakan lampu limpah lah. So ada certain kemudahan sukan sahaja yang boleh beroperasi malam lah, waktu malam yang ada lampu limpahnya. Satu adalah gelanggang futsal di Kolej Dahlia dan juga Kolej Tualang. Kemudian gelanggang bola tampar, Dahlia dan juga Tualang. Gelanggang tenis di hadapan sebelah gelanggang futsal Kolej Dahlia. Kemudian gelanggang bola keranjang Kolej Tualang. Okey, saya sentuh sikit berkenaan dengan gelanggang bola keranjang ni, kedudukan dia di polis lelaki. So untuk para siswi yang ingin menggunakan kemudahan sukan bola keranjang, satu dia kena buat permohonan dahulu. Kemudian dalam masa sama dia kena ada penasihat yang perlu memantau aktiviti pelajar-pelajar, terutama siswi lah yang menggunakan kemudahan bola keranjang ni, sebab dia punya kedudukan bola keranjang ni berada dalam kawasan kolej lelaki. Okay, yang ni perlu kata pemantauan daripada penasihat lah. Okay. Okey, untuk tempahan ni, kita seperti saya maklum, so ini adalah link dia, iaitu UiTM Booking System. Boleh masuk link tersebut menggunakan Gmail student masing-masing. Okey, boleh masukkan email pelajar lah. Kemudian, lengkapkan punya maklumat, nanti dalam masa sama dekat website tu dia ada manual. So, saya bagi penerangan secara umum lah. Lengkapkan maklumat, baca dulu peraturan. Lepas tu boleh mulakan orang kata tempahan lah. So kalau kata ada program tu, program riadah, tulis je dekat reservation title tu, tulis riadah. Ataupun program club dan sebagainya. Kemudian terus masuk add booking lah. So boleh pilih kemudahan sukan yang ada. Okay. Kemudian lengkapkan maklumat detail tu. Lepas tu nyatakan berapa jumlah penyertaan dan anda semua pemohon tersebut kena upload kad matrik. So nanti awak screenshot awak punya kad pelajar yang
yang digital tu, nanti boleh upload dekat situ. Nanti akan ada satu upload dokumen, boleh upload dokumen dekat situ. Kemudian masukkanlah tarikh dengan masa penggunaan. Okey, kemudian dah boleh save. Nanti kamu akan, para pelajar akan dapat notification lah. Maksudnya permohonan tu telah berjaya dan tunggu kelulusan daripada pihak unit sukan lah. Okey, pihak unit sukan akan membuat semakan. Kalau tiada program-program universiti yang pada hari kamu tempah, kami akan luluskan lah. Tapi kalau ada program-program pertindahan program-program universiti, kita kena beri laluan berkenaan dengan program universiti lah. Okey, kena tempahan kemudahan sukan ni kena buat waktu 3 hari lebih awal lah, sebelum 1 petang pada hari yang sama bagi tujuan tempahan. Okey, tiada permohonan yang diluluskan pada waktu cuti. Okey, unit sukan berhak untuk menolak ataupun mengubah waktu penggunaan gelanggang atau faktor keperluan serta ketidakpatuhan terhadap syarat yang ditetapkan lah. Okey, boleh berhubung dengan 2 staf saja ini, iaitu Cik Afdal dan juga Cik Fahmi lah. Itu ada dilampirkan sekali dengan nombor phone lah. Jadi saya harap pelajar-pelajar jangan menyalahgunakan lah nombor staf saya ni. Staf saya unit sukan ni berurusan waktu pejabat. Sekiranya ada permasalahan boleh datang terus ke pejabat unit sukan. Okey. Kemudian berkenaan dengan kemudahan sukan yang menggunakan riadah pada waktu malam. Sekiranya anda dah lulus, lepas tu ada pembatalan ataupun penundaan, tolong maklum dekat unit sukan untuk kami batalkan permohonan tersebut disebabkan kita tak nak berlaku pembaziran lah, sebab kita dah penggunaan malam menggunakan lampu limpah. So permohonan yang dah lulus diharapkan dapat teruskan. Sekiranya ada berlaku perkara yang tak dapat dielakkan, kena maklum direct terus kepada unit sukan untuk kami batalkan lah. So, kita nak mengelakkan pembaziran. Okey, sekiranya berlaku pelajar-pelajar tidak mengambil berat tentang penundaan secara last minute ataupun tempah lepas tu dia tak guna, so PICP boleh kenakan tindakan lah kepada pemohon tersebut lah. So saya harap pelajar-pelajar yang mohon tu kena bertanggungjawab atas permohonan yang dibuat. Okey. Sekiranya dia melibatkan program-program luar, digalakkan membuat satu perjumpaan ataupun mesyuarat bersama unit sukan dahulu untuk perbincangan bersamalah. Sekiranya riadah, pelajar-pelajar boleh buat permohonan terus melalui BSU lah. Okey. Berkenaan dengan kemudahan sukan, permohonan saya galakkan guna ikut kemudahan sukan yang dimohon lah. Berkenaan dengan contoh gelanggang tenis, gunalah untuk sukan tenis tersebut. Jangankan guna gelanggang tenis, kamu buat sukan neka atas gelanggang tu. Itu penyalahgunaan kemudahan sukan pun akan dikenakan tindakan lah. Okay, saya harap semua pelajar memberi kerjasama yang baik lah berkenaan dengan kemudahan-kemudahan sukan yang sedia ada. Okey, ini contoh website yang saya maklumkan tadi. Segala informasi berkenaan dengan program-program unit sukan pusat asasi boleh layari website yang saya sediakan ni. Kemudian kalau nak dapat info program-program ataupun tempahan ataupun nak dapatkan nombor telefon, directory pun boleh dapat kat sini juga. Alright. Okey, ini adalah contoh layout ataupun view berkenaan dengan sistem BSU yang saya maklumkan tadi. Ini adalah tempahan, ini dalam kata menu yang depan lah. So tempahan kemudahan sukan dan juga peralatan sukan. Okey, peralatan sukan ni sebelum ni kami pakai sistem pakai borang. So lepas pada ni kita akan mulakan dengan booking by sistem lah. So dekat sistem ni nanti kita akan masukkan item-item yang ada, yang hot item lah.
macam bola, macam apa, kalau penggunaan-penggunaan yang pelajar-pelajar selalu guna, bola sepak, bola tampar. So dia boleh, pelajar pun akan nampak berapa kuantiti yang ada. So kita akan guna sistem BSU ni jugalah. Okey, yang ni adalah barulah untuk sistem yang kamu pelajar-pelajar masuk ni, maksudnya sistem ni dah diguna pakailah untuk peralatan sukan. Okey, saya nak terangkan iaitu prosedur tempahan kemudahan sukan. Okey, mulanya adalah kita akan menerima permohonan dari pelajar iaitu melalui sistem BSU tadi. Kami akan buat semakan permohonan. Okey, kalau lulus, pelajar akan dapat notification lah mengatakan kemudahan sukan yang pelajar-pelajar tempah akan dapat melalui email pelajar lah. Kemudian pihak unit sukan akan menguruskan dari segi keperluan dan sebagainya lah. Kalau kata ada peralatan, akan ada satu lagi prosedur. Okey, bila tak lulus, kamu pelajar kena tengok dekat email apa sebabnya. Kalau kata penggunaan ni tak lengkap, permohonan tidak lengkap ataupun waktu tidak sesuai untuk booking ataupun tarikh tersebut ada program universiti bertindih dengan program universiti. So kita akan nyatakanlah lah dalam email tu. So apa-apa pemakluman semua melalui email yang telah yang kamu daftar tu lah melalui BSU tu. Okey, yang ni adalah prosedur tempahan peralatan. Sama je terima permohonan daripada pelajar melalui sistem BSU tersebut. Tu kami akan buat senarai permohonan. Okey, kelulusan penyamaran peralatan sukan, kalau lulus nanti pelajar akan terima satu lagi email melalui BSU tu mengatakan bila dituntut dan waktu. Kalau kamu booking 3 hari sebelum, so kita akan bagi sehari sebelum lah peralatan tersebut. Kita akan nyatakan bila waktu pengambilan peralatan tersebut dan waktu pemulangan tersebut lah. Okay, settle dah guna kemudahan sukan tu, peralatan dah settle, dah habis guna, so kita akan pulang. So pelajar akan pulang ikut tarikh yang kamu tetapkan untuk pemulangan. Okey, untuk riadah, kalau pinjam nak guna hari ni, maksudnya semalam kamu dah kena mohon, at least lah semalam kamu mohon hari ni pagi, petang dah boleh ambil, besok kena pulangkan. Dia dalam masa 3 hari lah. Kalau kata dia berulang, so kena buat permohonan barulah untuk permohonan berkenaan dengan peralatan sukan ni lah. Okey, masa pulang nanti kami akan semak. Adakah itu peralatan sukan? Kadang pelajar dia pergi tukar. Kalau rosak kena laporkan kepada unit sukan. So nanti sama ada kita akan tengok daripada keadaan tu lah. Kalau hilang ataupun rosak, so dia akan ada proses yang lain lah. Okey. Kemudian kita akan bila terima, kita akan dekat sistem akan klik terima. So sistem akan tamatlah di situ. Kita akan dapat record siapa pinjam, bila pulang dan sebagainya. Okey, untuk penyamaran-penyamaran peralatan ni bergantung kepada kuantiti yang ada. Contoh kalau kata bola sepak dalam sistem ada 10, untuk aktiviti riadah kamu pinjam 5 contoh. Kami tak benarkan dengan peralatan yang terlalu banyak pinjam lah. Kita kalau kata riadah mungkin boleh bagi 1 ataupun 2 kuantiti. Melainkan kalau kata kamu ada buat program-program bersama program-program kelab ataupun program universiti, itu lain. Kita akan guna budi bicara kita lah. Kita akan bagilah kalau kamu ada buat tournament rasmi dan sebagainya, ada kelulusan pada HCP, kita akan luluskan lah berapa kuantiti yang kamu para pelajar inginkan lah. Kalau riadah, so peralatan yang kita bagi satu orang satu. Okay. Seterusnya adalah prosedur tempahan harian riadah basikal lah. Okay, untuk makluman semua, yang ni untuk semester yang baru ni,
kita mula memperkenalkan riadah berbasikal untuk semua pelajar lah. Okay, yang ini konsep dia adalah walk-in. So kita tak ada konsep booking, maksudnya untuk guna besok, malam ni awak dah tekan untuk booking dan sebagainya, tak. Hari kejadian awak kena booking. First kita akan ada satu Google Form untuk permohonan. So para pelajar akan isi dulu Google Form yang disediakan oleh unit sukan. So kami akan buat semakan berkenaan dengan maklumat pinjaman dan peminjam. Mesti pelajar lah. So dia tak boleh, satu lagi peminjam, dia pinjam dia yang guna basikal, so dia tak boleh mewakilkan rakan-rakan yang lain. Kalau kata ada satu kumpulan pelajar yang ingin buat pinjaman, seorang satu. Maksudnya dia tak boleh mewakilkan satu orang mewakilkan 5 ke 4 orang pelajar, tak boleh. Satu orang satu, bertanggungjawab ke atas satu basikal tersebut lah. Kemudian dia kena kemukakan kat pelajar lah. Dia akan tunjuk kat pelajar. Kemudian kita akan bagi kunci basikal tu secara ni lah. Kita akan bagi by individu. So bila kunci tu dah diserahkan, bila kami dah semak pemohon tu, kunci akan diserahkan waktu kejadian lah. Waktu pemohon tu, kita akan, setiap basikal ni dia ada kunci dia. Dia ada nombor dia. So macam dia akan dapat kunci tersebut. Kemudian pelajar boleh gunalah basikal ni waktu yang mengikut waktu yang ditetapkan. Okay. Penggunaan basikal hanya sekitar kampus sahaja, tak dibenarkan keluar daripada kampus. Kalau kamu pelajar tu nak keluar daripada kampus lah, dia perlu parking basikal tu dekat pos pengawal polis bantuan lah. Sebelum keluar tu dia kena walking lah, kena keluar. Lepas tu masuk balik, dia boleh kayuh basikal. Basikal tu kena kunci. Sebab setiap pelajar kena bertanggungjawab atas basikal yang dipohon lah, yang dia guna. Kemudian untuk pemulangan, dia kena pulang pada waktu hari kejadian. Contoh, kita benarkan waktu 8 pagi ataupun pukul 5 petang hingga 10 malam. So sebelum jam 10 malam, dia kena pulang balik basikal tu dekat store unit sukan. Kita akan ada sediakan kawasan yang sesuai. So dia kena parking basikal tersebut, kemudian dia kena lock basikal. Kunci tu kita akan ada sediakan drop box. Kunci tu drop saja dalam box tu. So dalam sesama kena isilah. Kita ada isi borang pemulangan pula. Tadi borang pinjaman. Jadi kemudian akan ada isi borang pemulangan. Okay, tak dibenarkan basikal tu bermalam di kolej lah. Rasa malam ni saya nak bawa balik lah basikal tu, dah duduk kolej, tak boleh, tak dibenarkan. So basikal tu dah habis guna sebelum jam 10 malam, nanti parking dekat store unit sukan, kunci simpan dalam drop box tu. Besok nak pinjam sama juga, ulang. So dia tiada tempahan awal lah. Maksudnya kita beri laluan untuk yang walking. Dia akan minta pada hari kejadian. Kita tak nak jenis lock tempah-tempah awal ni. Sebab kita nak mengelakkan macam tu lah. Saya nak berkayu tapi dah ada orang tempah. Tapi tak ada orang guna pun. Kita tak nak ada isu tu. Okay, guna hari kejadian, besok nak pakai, mohon balik waktu hari kejadian. Okay. Itu saja untuk basikal. Nanti kita akan sediakan Google Form. So informasi ni boleh dapat dekat website unit sukan nantilah. Kita akan share. Okey. Ni antara program-program yang pernah dianjurkan oleh unit sukan lah. Antaranya sukan asasi dengkil, Sukasid. Ni saya nak sentuh sikit berkenaan dengan sukan asasi dengkil ni. Sukasid ni antara dialah salah satu platform untuk pemilihan atlet ke sukan asasi Malaysia, SAM. Okey. Yang ini selalunya kita akan buat pemilihan daripada sinilah. Antara sukan-sukan yang kita pernah buat, bola tampar, badminton, bola jaring, bergantung kepada SAM yang akan datang lah. Untuk 2027 SAM sukan apa yang akan dipertandingkan. So kita akan buat satu pemilihan semasa Sukasid ni. Dia akan mewakili kos masing-masing lah. Okay. Kemudian
atlet yang berjaya, nanti kita akan tapis, kita akan bawa dia orang mewakili UiTM di Sukan Asasi Malaysia. Jadi fahamkan Sukan Asasi Malaysia tahun 2027 akan diadakan di UM. Kalau tiada perubahan lah. Sebabnya setiap tahun akan ada IPTA yang akan menganjurkan sukan SAM ni lah. So para pelajar yang ingin mewakili UiTM boleh kata menempatkan dirilah ke sukan asasi dengki ni lah. Ini salah satu orang kata ini program yang dinanti-nantikan setiap pelajar asasi. Okey, kemudian kita ada Hari Sukan Negara. Dalam sama kita ada buat program-program larian. Untuk insyaAllah untuk semester ni kita akan ada kejohanan bola sepak, Piala Pengarah, kita akan ada Ladies Sport Day, Blitzwalk, Liga Futsal Ramadan. So setiap SEM ni kita dah susun aturkan program-program bersama pelajar ni lah. Saya harap semua pelajar baru ni boleh beri komitmen ataupun support lah program-program sukan yang unit sukan anjurkan. Okey, seterusnya adalah kejayaan lah. Ni antara yang saya boleh highlightkan kejayaan-kejayaan asasi lah. Cuma tahun ni kita bergelar juara lah 2026. Kita berjaya mendapat 10 pingat emas, 5 perak dan 5 gangsa di SEM 2026. So dalam masa sama kita juga menghargailah atlet-atlet yang mewakili Pusat Asasi UiTM ni. Kita ada satu majlis penghargaan kepada pelajar-pelajar dan kita bagi insentif lagi dekat pelajar-pelajar. So kita nak menghargailah atlet-atlet yang telah mencipta nama baik untuk UiTM ni lah kan. Okay, kemudian kita ada juga program-program bersama organisasi luar lah. Antaranya e-sport. Kemudian dalam masa sama kita ada juga orang kata penyertaan ke kejohanan-kejohanan kebangsaan lah. Contoh kita ada sebelum ni kita ada menyertai kejohanan UiTM Lion Rugby 7 Series. So anjuran dia adalah Pusat Sukan UiTM. So Pusat Asasi ada hantar pasukan rugby Pusat Asasi untuk menyertai. Kita bukan fokus pada satu-satu sukan. Mungkin dalam ni di kalangan anda semua ada yang pernah mewakili negeri, daerah. So mungkin ada yang pemain-pemain sukma. So boleh teruskan orang kata ni lah. Boleh teruskan awak punya momentum tu untuk mewakili UiTM. So boleh atlet-atlet ni nanti kita akan kumpulkan, kita akan dapat data semua untuk kita dapatkan orang kata bila data ni dah ada kat kami, so bila ada penyertaan-penyertaan ke kejohanan-kejohanan luar, kita cuba untuk expose kamu, bagi pendedahan lah kepada atlet-atlet ni. Okey, berkenaan dengan atlet ni tadi, kami unit sukan ada sediakan satu orang kata data atlet. Okey, yang ni kita boleh, saya mohonlah kerjasama, kita tak nak ada terlepas pandang isu ni. Atlet-atlet yang kata sebelum ni pernah mewakili negeri, daerah dan sebagainya, boleh scan QR ni. So sekarang kita akan kenal pastilah atlet-atlet yang pernah yang ada pencapaian dan sebagainya. So untuk kita mungkin dalam masa sama kita akan bawa dia orang ke Sukan Asasi Malaysia, kemudian ataupun boleh kita ketengahkan untuk penyertaan ke kejohanan-kejohanan yang adalah kejohanan kebangsaan ni, boleh mewakili Pusat Asasi sendirilah. Okey, sekiranya ada kata info-info ataupun kata perkara-perkara yang tidak jelas dan sebagainya, boleh datang ke unit sukan lah. Mungkin ada
Atlet ni dalam SEM pun tak ada, Sukasit pun tak ada, contohlah perahu layar, mungkinlah ada. Sukan-sukan yang di luar ni boleh datang terus ke unit sukan. Okey. Okay, seterusnya ni saya rasa ni slide yang terakhir. Ni pesanan kita bersamalah untuk menjaga fasiliti sukan. Sebagai pengguna fasiliti sukan, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan, kemudahan dan harta benda pusat asasi UiTM lah. Mengelakkan perbuatan vandalisme seperti merosakkan peralatan, pembaziran, saya maklum tadilah mengenal lampau limpah tadi, ataupun mengubah atau menconteng, membuang sampah merata-rata lah, menyalahgunakan kemudahan sukan yang disediakan. So sikap tanggungjawab ni mencerminkan disiplin serta akhlak yang baik lah. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan. Riwayat Al-Tirmizi. Okey, jadi saya haraplah kerjasama semua pelajar-pelajar pusat asasi ni untuk mengguna pakai kata kemudahan-kemudahan sukan yang ada di sini. Kalau ada permasalahan, boleh buat laporan terus ke unit sukan. Kita akan ada satu borang, iaitu borang maklum balas. So pelajar-pelajar pun boleh orang kata membuat satu laporan ataupun rasmilah kepada kami sekiranya ada kerosakan dan sebagainya lah. Dalam masa sama kami sebagai unit sukan ni buat pemantauan dari masa ke semasa lah. Okay, kemudahan-kemudahan sukan yang ada dan juga peralatan yang ada lah. Kita cuba menambah baik kualiti perkhidmatan unit sukan lah. Okay. Itu saja taklimat daripada unit sukan. Semoga kita dapat bertemu. Kalau ada permasalahan macam saya maklum tadi, boleh datang terus ke unit sukan. Kami sedia membantu anda semua. Cubalah kita orang kata memeriahkan orang kata aktiviti-aktiviti pelajar, meningkatkan kecergasan semua pelajar-pelajar pusat asasi inilah. Okey. Cuma saya nak tambah satu, iaitu kita akan ada satu jawatan kuasa sukan pelajar, iaitu diberi nama JSP. So JSP ni akan berperanan sebagai tulang belakang pusat asasi lah, unit sukan pusat asasi. So dia akan membantu dari segi menyelaras untuk dia antara pelajar dengan unit sukan lah. So aktiviti-aktiviti sukan pun JSP ni akan membantu unit sukan. So siapa yang berminat besok akan ada satu permohonan lah. Kita akan buat temuduga yang berminat dari segi penganjuran, yang berminat untuk membantu unit sukan, so boleh join jawatan kuasa sukan pelajar lah. So nanti saya rasa pihak HCP akan maklumkan berkenaan dengan kelab ni lah, kelab jawatan kuasa sukan pelajar. Oleh itu daripada saya nak ucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru sesi 1 2026-2027 di Pusat Asasi. Semoga kita dapat bekerjasama di sepanjang semester ini. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.